pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oh, tadi mic tak okey, tak ngam. Sorry guys, sorry. Muka buku okey tak? Muka buku okey tak? Sorry guys. Tolong komen muka buku lambat sikit lah komen.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Jadi kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys. Oh, sorry lah minta maaf lah. Janganlah marah. Share lah. Tak share pun, tak share. Guys, share dan repost. Baik muka buku, TikTok bersama. Kita repost. Repost guys. Repost dan add to story. Pada TikTok, add to story. Okay, akaun TikTok, Anwar Banduan Diktator. TikTok ada. Suara jauh. Alamak. Okey tak suara? Muka buku okey tak suara? Okey muka buku okey Titi nama Anwar Banduan Diktator. Anwar Banduan Diktator. Boleh cari, boleh cari. Ada. Ada type lah poin-poin. Minum dulu. Relax. Nervous pula. Macam dah lama tak buat live kan. Sikit. Kurangnya. Bunyi pasir? Bunyi pasir ke? Alamak, bunyi pasir Okey kan? Dah tak ada kan? Cun Sorry lah guys. Dah lama kan? Berapa lama saya tak live 2 minggu dah. 2 minggu baru sekali live lah kan? 2 minggu baru sekali live. Okey lah. Sorry lah guys, minta maaf lah kita santai-santai je. Saya tak nak berat-berat. But ada panas sikit lah malam ni kan. Panas lah. Hari ni untuk makluman juga, hari ni pergi mahkamah hari ni. Biasa-biasa lah guys. Tiap-tiap bulan kena lapor diri. Tiap-tiap bulan ada kes mahkamah. Jadi hari ni saya pergi mahkamah untuk pengurusan kes lah. Pengurusan kes berkaitan dengan tempoh hari tu. Yang saya dituduh di bawah SSM. Atau Pertubuhan Syarikat. Yang mana saya telah dituduh di Mahkamah Magistrate Jenayah Kuala Lumpur kerana tidak menukar jenis perniagaan. Ini cerita 8 tahun lepas ni. 2017 punya cerita ni. 2017 syarikat tu saya tak tukar jenis perniagaan. Jadi oleh kerana tak tukar jenis perniagaan, maka diorang tuduh tempoh hari di bawah atau apa benda dah. Saya pun pertama kali dengar lah. Kan? Ini sebenarnya berkaitan apa guys? Ini berkaitan yang saya kena tahan amla tu. Setahun Wan Muhammad Azri telah ditahan oleh pihak polis AMLA Bukit Aman. Masa tu Pak Bu lah, partner Salim Kongkang ni lah. Sekarang dah tukar pengarah trafik. Yang mana rumah
apa semualah, geran, kenderaan, Combank, semua dia orang sita lah, dia orang freeze. Setahun dia jalankan siasatan lah. Sebab dikatakan saat ini penggubalan wang haram. Penggubalan wang haram. Jadi lepas tahun tu tak ada. Siapa buat bisnes haram? Kita bukan macam saling kongkang buat bisnes haram kan. Jadi lepas balik lah semua. Sudah lepas apa semua. Tapi bila sehenjut saling kongkang tempoh hari, sepetik nama Pak Bul apa, Tok Bul apa semua ni, partner Saloma saling kongkang apa semua, tup-tup kena dakwa mahkamah SSM. Ini pun siasatan daripada mana? Daripada Amla PDRM lah. Yang mana dia kata ni scammer. Kalau siapa ingat mantan ni lah, mantan IGP kata scammer. Jadi oleh kerana mereka tak boleh nak tuduh Syahrini gubal duit haram, rasuah, SPRM nak tangkap, tak ada kes. Jadi inilah SSM pun SSM lah. Lepas ni kan jangan terkejut lah, akan ada lagi lah dia orang buat. But kita hadap lah kan, kita hadap. Ini perjuangan kan. Apa pun nak ucapkan terima kasih lah kepada semua sahabat seperjuangan Tim Walabot lah. Dan terima kasih kepada Tuan Rafiq lah. Tuan Rafiq dan barisan peguam dia lah yang ada ni. Sebab kalau tak ada Tuan Rafiq pun payah juga saya. Payah juga, betul. Dan saya yakin lah korang nampak effort Tuan Rafiq ni. Suka tak suka, korang boleh nampak effort Tuan Rafiq dalam kes Cikgu Bat dan kes kawan-kawan kita yang lain lah. Walaupun pro bono tetapi of course lah kita kena bantu dia jugalah. Jadi alhamdulillah melalui Tim Walabot yang membayar khidmat kaunseling kepada kan korang bayar kat aku khidmat kaunseling. Korang dah bayar belum? Ni kat muka buku ni, kat TikTok ni ada yang dah bayar tak? Saya tak kutip sumbangan. Aku tak kutip sumbangan. Aku minta khidmat kaunseling. Bayar kerana khidmat kaunseling. Jangan salah faham ni. Jangan kata, dia ni minta derma. Tak ada. Aku tak minta sumbangan. Bayar khidmat kaunseling. Ni buat live ni kira kaunseling lah. So bayar dekat saya boleh bayar kepada peguam. Gitu. Koyak walanon. Koyak saling kongkang ni. Jadi guys, banyak lagi lah kes kan. Tiap-tiap bulan ada kes. Tiap-tiap bulan kena lapor diri. But sehadap lah. Saya minta maaf lah sebab kenapa saya tak live kan. Tu hari tempoh hari mengejut. Mak saudara saya, yelah balik Kelantan, ternak sakit. Beberapa hari lepas, mak saudara saya dah meninggal dunia lah. Dan saya pergi camping lah. Pergi camping. Saya yakin lah kalau siapa yang follow TikTok, Suami Onang, saya pakai Suami Onang lah. Belah ikon TikTok. Asyik kena ban kita pakai nama Suami Onang pula. Setakat ni masih tak kena ban lah. Saya pergi camping lah kan. Saya suka masuk hutan. Bukan menuntut ilmu ajaran sesat ke apa ke semua, tak ada kan. Sebab guys, saya tak tahulah macam mana nak explain kat korang ni kan. Tapi kita ni manusia tau. Kita ni manusia. Korang tengok seadap, selawan kan. Tapi kita ni manusia guys. Mestilah fikiran kita pun terganggu. Macam saya lah. Mesti terganggu. Ada nak berfikir. Benda ni ada, benda ni datang. Kita ni manusia, kita tak lagi. Kan? Ada rasa sedih. Kan? Macam-macam lah. Bukan rasa takut, tapi rasa sedih, rasa tertekan. Sebab apa yang mereka buat pada saya dengan keluarga ni, melampau lah. Kalau tanya saya, melampau lah. Bukan sikit-sikit lah. Ugutan bunuh lah. Nak letak dadah lah. Nak langgar lah. Ini Evo lah. Mafia cenai lah. Jadi, macam saya ni, saya akan masuk hutan lah. Saya relax dalam hutan, saya tenang kan. Buat kopi, relax. Tidur atas hemok kan. Borak dengan kawan-kawan. Cerita macam-macam lah kan? Sebab kita manusia guys. Korang pun macam tu juga, betul tak? Korang pun macam tu juga. Kadang-kadang kau bawa diri pergi mancing lah. Orang perempuan pergi shopping lah. Kita bawa diri kita kan? Sebab benda ni jangan rasa janggal. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pun ada rasa sedih. Nabi pun ada rasa sedih. Nabi lagi hebat lah. Allah bawa terus Isra' Mi'raj. Langit ketujuh tu lah. Isra' Mi'raj terus lah. Menghadap dia lagi. Jadi kita pun macam tu juga kan. Jadi saya pun tak nak korang stres-stres apa semua. Sebab sekarang ni kecoh. Asal stres je LGBT. Asal stres je LGBT. Jadi untuk mengelakkan benda tu semua, kita ikut kesesuaian kita. Kalau macam saya nak tenang, relax. Kadang-kadang pergi dating dengan Mami Onang, bawa anak-anak, pergi taman.
But saya akan masuk hutan, camping. Jadi, dalam beberapa hari ni saya pergi camping lah kan. Ke depan ni pun mungkin anda nak pergi camping lagi lah sebelum puasa ni. Untuk relax guys. Tekanan demi tekanan yang dibuat ni. Dahsyat guys. Kiri, kanan, depan, belakang. Lepas tu bila orang cakap, saya dibayar. Saya bagi tahulah berapa kalau sanggup nak kena bayar kan. Bagi tahulah berapa sanggup dibayar. Bagi tahulah. Tak ada. Ni bukan sebab duit ke. Lawan Anwar Ibrahim ni, free of charge. 1,400 kat muka buku, 1,900 dekat TikTok. Aku nak bagi tahu korang, lawan Anwar Ibrahim ni free of charge. Sign mati lawan Anwar Ibrahim. Ni. Ini yang Tun Mahdi minta kita. Sign mati. Okay. Dalam masa masuk hutan ni pun banyak benda lah saya fikir kan. Saya fikir apa benda lagi dia nak buat. Saya suka predict. Saya suka baca game. Timur Labok tahulah kan. Saya suka baca game, saya tengok. Dan terbuktilah makin menjadi-jadilah. Betul? Betul tak? Betul tak betul ni? Sekarang ni makin menjadi-jadi. Lepas satu, menjadi-jadi. Isu kaum dengan agama. Ni weather ni. Ni saya tunjuk kau hari ni pukul 11 pagi. 11 pagi kat rumah saya. Ini bukannya fitnah. Ini bukan fitnah guys. Ini bukan fitnah. Tak ada kerja lah kita nak fitnah ni kan. Apa sebab kalau kita nak fitnah? Tak ada. Ni saya nak tunjuk kat korang. Ini 11 pagi dekat rumah saya. Isu kaum agama. Isu kaum dengan agama yang sekarang kita tengah tengok ni. Apa isu lagi? Wabak, tiba-tiba ada wabak TB lah kat Johor katanya. Wabak budak-budak kena TB lah. Saya punya Mami Ona punya saudara pun ada sakit apa tak tahulah. Bukan denggi tau. Bukan denggi tapi budak jadi lembik, lemah. Budak-budak ni. Wabak lah. Ketiganya teroris lah. Kalau kau tengok ada laporan ini kita berjaya menggagalkan. Dia banyak-banyak benda lah guys. Kan? Saya tunjuk kau. Ini meriah Bapak. Gila tak gila. Pukul 11 pagi lah. Maaf. Meriah bang. Hai. Teruskan kunut nazilah. Kan. Yang gerakkan awan. Main kau Babi punya Norim. Meriah Bapak. Ini kat setapak lah. Tempat lain saya tak tahu. Tempat korang ada? Tempat korang ada tak macam ni? Tempat korang ada ke tak? Saya tanya ni. Mengapulah sir. Ini konspirasi lah. Adalah tengok dalam Timur Labot. Adalah budak tu. Dia copy paste daripada ChatGPT. Guys. Kalau nak kata ni konspirasi, apa berita palsu, dia gini je gini. Katanya sebab apa enjin tu, apa asap dia jadi sejuk. Dia gini je gini. Kau buat apa ni? Kau dah buat apa? Kalau musim kemarau, kita buat pembelian awan. Ini menatang apa ni? Saya tanya dengan korang, bijak sana, kita bijak. Kita ni bukan kambing guys. Kita kena berfikir. Ramai rakyat, ramai orang, dia tak nak fikir tau. Dia tengok, dia tak nak fikir. But kita ni, kita nampak, cuba kita fikir. Benda apa ni? Dia buat apa, babe? Dia sembuh apa? Kita nak tahu. Kita berhak tahu. Sebab kalau kau tengok ni, kalau kau orang Telegram Tiwal Labot, kau tengok bersepah video tu ni. Tengok betul-betul. Gila tak gila, pukul 11 pagi lah. Maaf. Meriah bang. Hai. Teruskan kunut nazilah. Kan. Yang gerakkan awan. Main kau Babi punya Norim. Meriah Aku tahu korang suka yang last tu kan. Kan? Brother Anwar bin Ibrahim. Saya bagi tahu tadi, Brother Anwar bin Ibrahim.
B for brother. A for Anwar. I for B balik bin. I balik Ibrahim. So brother Anwar bin Ibrahim. B A. Korang aku tak sebut. Balik bayar. So guys, kita kena fikir. Malam ni pun korang kena fikir banyak lah. Seagak bertahan lah live TikTok ni kan. So, ada standby account lah. Admin apa nama. Teruskan share lah guys. Kan? Jangan tak share. So ni kita cerita nantilah. Ini kena borak dalam Telegram Team Walabot. Sebab Sir tak pakar sangat. Macam Zarazia dia pakar lah. Dia boleh ulas lah kan. Sir tak pakar sangat. But guys, kita ada satu berita gembira lah. Berita gembira yang sama ada korang tahu dan tak tahu. Ini berkaitan dengan Faizal Halim. Kenal Faizal Halim? Pemain bola sepak Selangor ni, pemain bola sepak negara ni, yang kena simbah asid. Sekarang ni, dia bawa Selangor ni gila-gila. Gila-gila dia bawa Selangor. Marvelous, super. Saya dah lama tak layan bola sepak. Tempatan ni kan. Malah nak layan lah. Kan? Sikit-sikit mafia cenai sikit. Jadi, bila saya tengok Faizal Halim ni, seronok rasa, tengok dia punya effort dia tu, dia punya hebat lah. Kan? But sebab ada borak lah dengan member kan, kata, bro, inilah sutikan semangat yang Tun Mahathir bagi. Oh iyalah bro, betul lah. Sutikan semangat yang Tun Mahathir bagi. Kalau orang kata, mungkin rasa ni, ini berkat daripada apa yang Tun Mahathir ada lah. Berkat yang Tun Mahathir bagi kepada semangat, motivasi kepada Faizal Halim. Sebab Tun Mahathir jumpa dengan Faizal Halim Ingat tak? Ingat tak guys? Faizal Halim dah down lah. Down, kawet down. Bah. Ni saya tunjuk video Faizal Halim waktu dia down. Come on, kita relax sikit. Kita bagi hint Sekejap. Banyak pula video mafia cenai. Sekejap. Saya berpuluh ribu. Selepas daripada kejadian tu, Faizal Halim down teruk tau. Dia down. Korang dengar apa Faizal Halim bagi tahu. Ni kepada pihak polis. Pihak polis yang siasat kes ni. Yang siasat kes ni. Ini berlaku sewaktu sekarang ni pengarah narkotik. Pengarah narkotik polis ni, dulu dia ketua polis Selangor. So bawa dia lah. Kes imbas asid ni bawa dia. Masa tu dia ketua polis Selangor. Sekarang dia jadi pengarah narkotik. Kalau dia tengok je lah. Ni. Nanya budak ni. Ibu, untuk berhenti bermain bola. Pasal apa bising ni? Asalkan saya selamat, keluarga saya semua selamat. Tapi apa yang semangat Datuk janjikan kepada saya, pada keluarga saya, Miki, saya tahu awak mampu teruskan. Saya jaminkan keselamatan awak dan keluarga. Pada itulah saya bermula bersemangat untuk teruskan semangat saya untuk bermain bola balik. Saya cakap kepada isteri saya, kepada keluarga saya, ayah saya, abang-abang saya tak kisah. Saya sanggup hilang gaji saya berpuluh ribu. Saya nak balik ke kampung, duduk tenang. Saya boleh bekerja walaupun sehari RM50, RM1. Janji keluarga saya selamat. Saya tak perlu hidup dalam ketakutan. Sebab apa yang berlaku kepada saya ni satu benda yang luar jangkaan dan luar, yang saya memang tak boleh terima. Keluarga saya semua dalam ketakutan. Tapi apa yang semangat, orang ramai mendoakan saya, membuat saya semangat untuk teruskan kerjaya saya. InsyaAllah. Saya berpuluh ribu. Ini berita 13 Jun 2024. Korang dengar kan? Macam mana ketakutan dia. Kan? Sampai sekarang kita tak tahu apa motif kena simbah asid. Betul tak? Kacau bini orang ke? Salah kacau perempuan ke?
kita nak tahu lah kan. Dia pun tak tahu. Dan kata kita, dia yang jadi mangsa pun tak tahu. So 13 hari bulan Jun 2024 tu dia down. 22 hari bulan Jun 2024. Our Khalifah Malikul Zaman Mahathir Mohamad datang rumah Faizal Halim. Jumpa dengan seluruh keluarga Faizal Halim. Serangan asid. Tun Mahathir hadir beri tonik untuk Faizal Halim kembali pulih. So dalam perjumpaan ini, Tun Mahathir bagi semangat kepada Faizal Halim. Dan bagi motivasi penting kepada Faizal Halim. Jangan takut. Teruskan kehidupan, perjuangan ini, lawan. Lawan. Sebab Faizal Halim dah takut dah tu. Keluarga dia, pada ancaman pada keluarga dia apa semua. So, Tun Mahathir bagi toning. Jadi guys, kesan motivasi yang Tun Mahathir bagi dan sokongan daripada kita rakyat ni. Kita rakyat ni dari seluruh negeri lah. Kan? Seluruh negeri lah. Selangor, Johor kan. Semua bagi sokongan. Hari ni Faizal Halim comeback guys. Luar biasa permainan dia. Korang tak nak berfikir ke? Guys, kita sekarang ada 2,000 dekat muka buku ni, ada 4,100. Kita tak nak berfikir ke? Cuba kita fikir. Faizal Halim tu yang dah down tu, kena simbai asid tu kita tengok dah teruk dah. Mula-mula main kan teruk. Lepas dia ada main kan teruk. Hari ni guys, tak nak berfikir ke? Engkau nanya orang. Allah angkat orang tu macam tu je. Tak nak fikir ke? Jangan main-main guys. Jangan main-main. But, takkan ada siapa yang terlepas lah. Takkan ada siapa yang terlepas. Lambat laun tetap akan ada hari pembalasan di dunia. Untuk engkau ni. Untuk korang yang terlibat lah. Akhirat apa tak lagi. Jadi kepada Faizal Halim, teruskan pada rakyat Malaysia akan support kau all out. Dan kau jangan bimbang lah. Seperti mana dalam video ni, kesedihan kau. Video ni sesedih tau. Setouching lah. Sebab masa tu, pihak polis bagi tahu NFA. Sudah tentu saya sebagai mangsa kecewa. Tapi apa yang saya boleh katakan, benda pun dah berlaku, benda pun dah jadi, benda pun dah lepas. Saya berharap sangat berilah saya kembali dalam bola sepak, dalam kancah bola sepak. Kalau ada yang tak kena dengan saya, bagi tahu dengan saya. Jangan aniaya saya lah. Saya tak ada salah silap dengan siapa-siapa. Kalau saya rasa lah, kalau kita ada buat salah silap apa semua, kita bagi tahu lah kan. Daripada buat saya macam ni, saya ada keluarga, saya ada family untuk ditanggung. Kira saya kerja daripada kecil. Saya seorang orang kampung. Kampung saya kat sini lah. Kat sini lah kampung saya, rumah saya kat sini lah. Macam mana saya susah di kampung. Saya menjadi seorang pemain bola sepak ni bukan untuk mengejar kesenangan, tapi mengejar kejayaan untuk menjadi pemain yang terbaik. Apa yang saya boleh katakan, saya terima dengan hati yang terbuka. Saya rela dan saya rasa ini adalah ruang untuk saya kembali semula dalam bola sepak. Apa yang saya boleh katakan, saya hanya fokus untuk dalam kerjaya saya. Saya tak nak fikir lagi pasal kes ke, pasal apa ke, NFA ke apa ke. Itu pulang, itu semua tanggungjawab pihak polis atasan, pihak polis. Daripada pihak saya pun tak tahu, saya tak pasti sama ada saya boleh terima dengan keadaan. Okey, saya terima. Saya pun tak tahu macam mana keadaan sekarang. Apa yang saya boleh katakan, saya hanya mahu fokus dalam bidang saya. Sudah tentu saya sebagai, Dia pun tak tahu macam mana. NFA.
sebenarnya contoh kan. Kalau kita nak berfikir, ni contoh. Tapi kenapa tak dengar? Alamak. Dengar. Pelik ya malam ni. Mike tak, dia memang macam tu. Dia mula-mula tu dia lambat pick up sikit. Lepas habis buka video dia lambat sikit ambil masa. Guys, saya tunjuk kes Faizal Halim hari ni. Selain daripada nak tunjukkan bahawa dia lagi ni, Allah angkat darjat dia tu, Allah angkat kedudukan dia tu jadi bagus balik main bola sepak, lebih bagus daripada sebelum ini. Nak tunjukkan kat korang tentang pihak polis hari ni. Pihak polis hari ni guys, diorang ni mengikut arahan. Faham tak? Diorang ni mengikut arahan guys. Ini polis lah. Saya dah cerita dengan korang. Suatu saya ditangkap bertubi-tubi 2024 ya. Saya tanya dengan Tun. Dia siasat bertubi-tubi tangkap. Saya cakap dekat Tun. Dalam meeting, Tun Mahathir bagi tahu. Dia kata polis ni dia ikut government of the day. Walaupun dia tahu tu salah. Saya tengok Tun Mahathir dia cakap, betul lah. Takkanlah polis tak tahu Anwar Ibrahim ni banduan kan? Betul tak? Dia polis tahu. Polis ada rekod. Video Anwar main bontot pun polis ada. Ya. Saya tahulah. Aku kerjasama dengan dia orang dulu. Polis ada semua ni. Tapi sebab government of the day. Inilah polis guys. Jadi diorang ni memang mengikut arahan. Siapa kat sini mungkin pegawai polis, anggota polis ataupun yang dah pencen ke. Korang tahu benda ni. Mengikut arahan. So memang kau tak boleh buat apa. Jadi ini yang berlaku dalam kes Faizal Halim. Dan kes yang saya nak bawa lepas ni lah. Tapi kalau korang nak tahu kenapa Faizal Halim kena simbah asid, saya pun tak tahu. Sampai sekarang kita pun tak tahu. Faizal Halim pun tak tahu. Dia pun cakap dia pun tak tahu. Kenapa? Kau rasa kenapa? Polis tak dapat tangkap. Tu masalah tu kan. Pelik lah, pelik kan. Sebab Kevin Morris kena simen dalam tong, jumpa babe. Itu tak? Jumpa. Altan Tuya, hancur. Jumpa. Jumpa babe. Yang ini tak jumpa. Macam pelik pun ada kan. Okey? Okey lah. Habis. Itu topik pembukaan malam ni. Teaser. Kasih panas. Ada lagi manis-manis bosku. Okey. Saya buat recording. Guys. Beberapa hari lepas kecoh kan. Kes perhimpunan rumah ibadat. Saya dah pesan banyak kali sebelum ni. Kan. Adalah juga dakwaan-dakwaan kata macam, pasal hari ni cakap live tapi turun tak nak. Kan. Tak nak turun lah. Kan ada yang turun-turun apa semua kan. Guys, saya dah lama dalam bidang ni. Aku daripada 2008 lagi zaman blogger. Jadi kalau kata bab turun tak turun ni, saya dah lalu dah. But ini proses pengalaman yang mematangkan saya. Yang mana kita tengok sebenarnya apa misi yang mereka nak buat. Siapa punya angkara? Siapa yang jadikan benda tu jadi havoc? Ada kena balik kat situ. So sekarang ni siapa yang untung? Jadi saya ni memang banyak berfikirlah. Saya ajak korang berfikirlah. Dan yang paling penting adalah jangan masuk perangkap. Ini yang sebenarnya. Dan kalau kita tengok balik, benda ni panaskan isu tanah Jekyll. Tanah yang kata milik Jekyll. Lepas tu kuil ada. Kan kecoh. But dandan tahun lepas. Anwar datang buat pecah tanah, buat masjid. Tanah tu, tapak tu yang sekarang buat kuil, nak buat masjid juga.
Siapa pergi pecah tanah? Anwar Ibrahim. Kan benda ni kau kena patah balik ke belakang. Jadi malam ni saya nak bagi tahu lah kan. Sebab orang marah. Kan? Komen Kling, orang India marah. Komen Belacan, orang Melayu marah. Apa masalah korang ni? Apa masalah korang? Cina sekarang dah reserve dah. Kes babi dah habis dah ni lah. Kes babi dah habis. So sekarang ni India dengan Melayu ni. Saya nak tanya orang Melayu dengan orang India ni. Komen Kling kau nak mengamuk. Komen Belacan, Melayu nak mengamuk. Apa masalah ni? Kenapa kita nak berbalah ni? Kenapa nak bergaduh? Kita kena tengok punca daripada mana. Adakah punca tu baru hari ni? Tak. Punca ni daripada mana? Anwar Ibrahim lah. Dia lah punca. Tapi Anwar kan dia nakkan perpaduan. Tengok Perdana Menteri India datang pun dia pakai baju India apa tu kan. Anwar kan dia tunjuk dia terpaling kepada kaum India. Korang kenal Anwar ni siapa? Jangan cakap tak kenal lah. Patah balik ke belakang. Ni Anwar Ibrahim. Korang lupa ke? Jadi, guys, saya minta ginilah. Orang Melayu, orang India, orang Cina. Tenang. Sebab ini mereka buat ni. Mereka yang buat pecah dan perintah. Supaya kita bergaduh, kita berbalah. Pelbagai angle ni. Waimah terbaru kan, Anwar buat statement. Dia kata, masjid haram. Guys. Kata baru kenyataan Anwar Ibrahim. Kan? Robohkan kuil, masjid haram, tokong. Sepening. Kat mana ada masjid haram? Guys, kat mana ada masjid haram? Tapi Anwar kata ada masjid haram. Kenapa Anwar cakap macam itu? Kalau korang boleh berfikir. Dia tengah tegang Melayu dengan India. Melayu kata ini kuil haram. India pun lawan balik dengan orang Melayu kan? Bila Anwar kata ada masjid haram, akan ada orang, saya tengok komen. Orang India yang komen masjid pun haram, nampak? Dia bagi tegang lagi, bagi bergaduh lagi. Anwar ni bukan macam kita. Aku dah pesan banyak kali dah. Dia bukan macam kita. Dajjal Paria. Kerja dia memang melaga-lagakan. Pergi tengok ciri-ciri Dajjal. Pergi tengok. Lepas ni boleh pergi tengok ciri-ciri Dajjal. Sama tak dengan Anwar Ibrahim? Dajjal Paria. Anwar Ibrahim. So dia sekarang ni tengah menghangatkan isu kaum Melayu dengan India. Cina dia buat juga. Itu lagi ladang babi. But now dengan India. Kenapa? Why? Pertama dia nak chaos. Supaya undi dia orang. Ramai yang tahu fakta ni. Kaum India pun tahu. Korang tahulah fakta ni. Dalam parti PKR, Parti Kunyit, Parti Keadilan Rakyat. Parti Kunyit pula. PKR. Ahli PKR paling ramai bangsa apa? Come on. Jawab. Ahli parti PKR paling ramai bangsa apa? Bangsa India. Kau kena faham game Anwar Ibrahim ni. India paling ramai dalam PKR. Tapi dalam pemilihan parti, kau boleh tengok berapa orang je pemimpin India yang menang. Kaum India boleh pergi tengok berapa orang je pemimpin India yang menang dalam pemilihan PKR. Pergi tengok. Baik Angkatan Muda Keadilan ke, wanita ke, pusat ke, boleh pergi tengok berapa orang je menang. Tapi ahli PKR paling ramai ni kaum India. So this is Anwar Ibrahim. Orang India pun dah tak percaya Anwar Ibrahim. Saya ada ramai juga kaum India ni. Dia kata tak sokong Anwar dah. Kalau malam ni ada kaum India ni, kau orang sokong lagi Anwar Ibrahim ke? Dia orang pun tak sokong dah. So Anwar kena mainkan isu ni supaya orang India nampak dia hero. This is Anwar Ibrahim. Supaya kaum India nampak dia ni hero. Jadi dia kena main isu kaum Melayu India lah. Sebab apa? Matlamat pergi pilihan raya. Bila pilihan raya, Cina ni, guys, PRN Sabah, pilihan raya negeri Sabah, DAP kalah semua. PH kalah semua. Satu yang menang, Jamawi menang tu, itu Jamawi bukan sebab PKR, sebab PH tak. PH kalah semua. So, kalau pergi Semenanjung ni,
Kalau korang PH lah, letak diri korang ni ahli parti PH. Pentaksub Anwar Ibrahim, penyokong Pakatan Harapan, DAP ke, PKR, Amanah ke. Kalau korang takut tak dengan keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah? Kau nampak tak akan kesan kepada engkau ni? Kalau pilihan raya engkau akan kalah. Bohong kau tak nampak. Jadi macam mana nak pastikan supaya engkau boleh menang pilihan raya ni? Setidak-tidaknya remain kursi yang ada. Macam mana? Isu kaum lah. Duit. Jolok duit. Sebab itu kenapa benda, why now? Why now? Kenapa timbul ni? Nampak tak? Kau nampak tak game ni? Jadi kepada orang Melayu, kepada orang India, jangan masuk perangkap lah. Jangan masuk dalam perangkap. Dia nak kita berbalah. Okay, cuba patah balik sikit ke belakang. Kau ingat tak tahun lepas? Tahun lepas, yang tiba-tiba ada apa? Orang jual jagung hina kaum India. Cuba ingat balik. Yang orang jual jagung hina kaum India. Tahun lepas kan dah tegang dah Melayu dengan India ni. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba tegang Melayu dengan India. Dia punya kerja lah. Ni dia. Kalau korang kenal Anwar Ibrahim, kau akan lawan Anwar ni. Saya kenal Anwar Ibrahim ni, saya study pasal dia, saya kaji pasal dia. Sebab tu saya boleh cakap. Anwar ni dulu, dia ni nampak pejuang Melayu. Sewaktu dia tubuhkan PKR, Parti Keadilan Nasional, asas parti tu Melayu. 99 tu, bukan main lagi. 2004. Parti PKR yang menang banyak kursi juga 99 tu, oleh kerana undi orang Melayu, akhirnya 2004, PKR hanya menang satu kerusi saja. Di mana? Permatang Pau. Siapa? Wan Aziza. Kenapa? Undi simpati. Sebab kawan duk nangis. 2004. Jadi lepas Anwar keluar daripada penjara, dia pergi Washington. Kan dia cakap dia profesor. Kau tak ingat ke? Kan dia pergi, lepas keluar penjara, dia pergi Jerman buat rawatan stem cell. Lepas tu dia pergi Washington, yang dia kata dia mengajar jadi profesor tu. Dia pergi CIA lah. CIA ajar dia. Dia balik-balik, apa dia buat? Siapa ingat? Dia balik-balik, ni saya tunjuk korang. Apa yang muncul? Ni. Dia balik-balik, ni. India, you lupa ke? You all lupa ke? Ataupun you tak beranak lagi? Kepada kaum India ni, saya tak tanya cakap dengan korang ni. Korang lupa ke? Ataupun kau tak beranak lagi ke? Ataupun masa tu kau kecil lagi ke? Tengok balik. Hinraf 2007. Anwar Ibrahim lah. Wati Murti bagi tahu tu. Yang sekarang Wati Murti tu lawan Anwar Ibrahim tu, dia tahulah sebab Anwar arahkan dia. Hinraf. Bergaduh dengan polis. Bukan itu saja. Zaman se-blogger. Kan? Memang kaum India ni memang Anwar gunakan cukup-cukup. Itu sebab kalau kau tengok banyak video yang Anwar menari-nari ni semua, itu video sebelum ni lah. Sebab apa? Dia nak dapatkan sokongan pengundi India ni. Sokongan kaum India. Sebab China dah pergi kepada DAP. Melayu dia masa tu, dia tahu Melayu ni, orang Melayu kan, susah sikit kan. So macam mana India ni? India ni 7%. So PKR lah. PKR jadi base kepada pengundi India. Jangan percaya saya cakap, saya nak fikir lah. Korang nampak lah. Jangan kata tak nampak lah.
Takkanlah korang tak nampak juga. So, di game Anwar Ibrahim lah. Jadi kepada kaum India, korang jangan masuk perangkap. Jangan. Aku cakap ni pengalaman aku tau. Aku dah terlibat lama tau. Korang baru muncul je ni. Majoriti ni hari ni nak mengamuk-ngamuk tak tentu pasal. Samalah Melayu-Melayu yang nak dia terpaling-terpaling pun. Relax. Aku dah bagi tahu kan. Kita ni kalau bergaduh, orang Melayu menang. Orang Melayu menang. 13 Mei 69 orang Melayu menang. So kalau bergaduh Melayu menang. Tapi kita nak bergaduh buat apa? Kita nak ke bergaduh? Saya tanya dengan korang nak bergaduh ke? Kita nak ke bergaduh ni? Hancur negara ni masa depan anak kita, besok cucu kita ni. Melayu ke, Cina ke, India. Korang nak ke? Kita tak nak benda tu. Kita ada otak. So bapuk tua ni, lepas dia keluar penjara, dia pergi Washington, duduk dengan CIA. Guys, balik-balik terus berlaku. Melayu dengan India. Korang ni. Kalau kau tengok modus operandi CIA ni, berapa banyak negara hancur ni, bukan dia punya kerja ke? Yang kaum dia pecahkan kaum, yang kabilah dia pecahkan kabilah, yang suku dia pecahkan suku. Kau tak nampak ke? Kau tak tengok ke macam mana modus operandi dia orang ni? CIA lah. Siapa? Anwar. Jadi, saya ingat, tenang. Melayu ke, Cina ke, India ke, tenang. But now, situasi dia ni kaum India dengan orang Melayu. Kena tenang. Kena bijak sana. Kena bijak sana. PKR tu, kaum India ramai. Tapi, tak adalah. So, apa masalah dengan Ketua Polis Kuala Lumpur ni? Ketua Polis Lumpur garang ni. Garang Ketua Polis Kuala Lumpur ni. Garang dia. Kan? Garang dia. Saya tak payah tunjuklah video Ketua Polis Kuala Lumpur lah kan. Tapi korang dah tahu kan, dia bagi amaran dengan tegas. Kan? Dia bagi amaran dengan tegas. Dia kata tangkap. Betul ke? Betul tak? Lambat malam ni bawa 500,000. Dah sejam dah. Slow lah. Betul tak? Ketua Polis Kuala Lumpur ni nama dia Blade. Orang nama, saya tak ingat nama dia siapa lah. Tapi nama popular dia Blade lah. Dia ni orang Sabah. Blade nama dia. Saya adalah kawan-kawan yang kenal dia apa semua kan. Jadi, apa yang saya tahu Blade ni mengikut arahan lah. So bukan nak backup dia. Bukan. Tapi saya nak cerita kesinambungan daripada kes Faizal Halim tu. Supaya korang faham. Polis hari ni. Jadi, Blade ni dia mengikut arahan. Tapi arahan tu daripada siapa? Arahan Blade. Apa Blade arahan? Polis menasihatkan orang ramai agar isu berkaitan rumah ibadat wajar dibangkitkan melalui saluran tepat tanpa mengganggu ketenteraman awam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata terdapat kaedah sesuai bagi kerajaan mendengar dan meneliti cadangan yang dikemukakan. Okey, arahan daripada siapa? Arahan daripada siapa? Yang polis pergi tangkap semalam ni, ada berapa orang ditangkap ni, arahan daripada siapa? Come on guys, 2,100 dekat muka buku, ada 4,000 dekat TikTok. Arahan mangkuk ni lah. Selamatkan negara ini. Berapa ramai orang jadi pemimpin-pemimpin hebat kononnya. Nak bela nasib orang Melayu. Tengok akaun. Bukan ni. Video salah. Tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal. Tangkap mereka dan humbankan mereka. Dalam mesyuarat jemaah menteri, saya bagi arahan tegas dan bagi mesej kepada Ketua Polis Negara. Nak bagi pandangan boleh. Nak bagi kritikan boleh. Ini negara dia bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan kamu cuba khianati, persulitkan keselamatan dalam keadaan ada tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal. Tangkap mereka dan humbankan mereka. Kamu guna kebebasan, boleh.
Cakaplah apa nak cakap. Sekarang orang cakap. Dan saya nak ingatkan kawan-kawan kita. Baik Melayu ke Cina di sini. Cina kurang sikit. India. Cina dia tak bising ke bab ni. Kau nampak tak? Ni, kaum India. Kau kan dengar tak Anwar cakap ni? Kaum India, kau kan dengar tak Anwar cakap ni? Kena fikirlah benda ni lah. Kena fikirlah. Cina kurang sikit. India. Cina dia tak bising ke bab ni. Kita. Baik Melayu ke Cina di sini. Cina kurang sikit. India. Cina dia tak bising ke bab ni. Ni baik masalah Melayu dengan India ni. Nak buat masjid, bantu. Nak dakwah, terus. Bagi sambutan, silakan. Jangan orang India, kawasan dia. Jangan ganggu kawasan orang. Tetapi, jangan hasut sampai benci satu sama lain. Jangan langgar prinsip undang-undang. Kamu bukan hakim, kamu bukan ketua polis. Kamu nak ambil alih ketua polis, kami tangkap kamu dan humban kamu. Percayalah. Nak test hari ni. Buat test tengok. Tak boleh. Anwar, kau pergi buat ujian test HIV dululah. Nak test tak test, kau pergi buat ujian HIV kau dulu. Because tanggungjawab kita pertama keselamatan negara. Sir, masa saya tengok video ni 2 hari lepas, kau tahu saya buat apa? Saya buka tengok video dia kan. Tangan saya gini. Geramnya aku ni dengar dia punya cerita ni, sebuat jari. Ni 2 jari. 2 jari ni lain. 1 jari. Sebuat 1 jari kiri kanan. Kan? Kucing tengok tu pun dah macam apa lah kan. Geram. Dengan si mangkuk ni. Kau tak geram? Ni kalau Barokus dia bercakap geram ni. Kau tak geram ke? Geram. Dia yang ngantuk ni. Lepas tu dia bagi tahu apa? Arahkan polis tangkap. Kau siapa Anwar? Tapi itulah polis. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Polis ni dia ikut arahan. So arahan yang polis pergi tangkap semalam ni, arahan daripada Anwar Ibrahim. Anwar yang suruh polis tangkap. Itu pasal polis tangkap. Tapi apa yang berlaku sekarang? Yang berlaku sekarang ini, ada pihak-pihak yang menghangatkan supaya benci polis, lawan polis. Nampak tak? Ada yang korang masuk perangkap, ramai yang masuk perangkap ni. Komen maki polis. Guys, ni kepala pengat dia. Bukan polis. Tapi mereka buat ini untuk kita ni benci polis, lawan dengan polis. Ini yang pang tua buat. Pang tua bukan buat ni ke? Cuba fikir. Perjalanan ni cuba fikir. Ini game dia orang. Saya dah cerita semalam, dia kambing hitamkan polis. Arahan Anwar Ibrahim. Nampak tak? Saya tanya dengan korang ni sekarang ni, korang nampak tak game dia sekarang ni? Pertama ni pasal India ni, Anwar punya kerja lah, hantuk. Supaya India sokong PKR, sokong dia lah. Konon-konon dia Shivaji the boss. Kan? Lagakan isu kaum supaya orang India akan undi terus PKR, undi PH. Dia nak menang pilihan raya, guys. Dalam masa sama, jadikan polis kambing hitam. Korang nampak tak? Please, guys. Kena fikir benda ni. Kena fikir. Jangan percaya, fikir. So, ramai balun polis. Arahan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur, Blade nama dia. Arahan Anwar Ibrahim. Dah Perdana Menteri arahkan. Polis, guys. Polis, korang pun tahu. Dia ginilah. Okay. Blade, saya tak kenal Blade ni. Saya tak pernah jumpa dengan dia. Tapi ada kawan-kawan lepak dengan dia apa semua. Dia ada geng motor lah. Dengan member-member lah, geng budak nakal kan.
Dia seorang yang tegas. Kita tengok dia ketegasan dia. Dan dia ni selain daripada tegas ni, dia ni mengikut arahan. Dia ni mengikut arahan. Walaupun arahan tu salah. Betul tak? Walaupun arahan tu salah. Sebab arahan untuk tangkap peserta berhimpun dah melanggar perlembagaan. Melanggar keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan tempoh hari. Ini yang Tuan Rafiq ulas. Kau dah langgar dah. Undang-undang kau langgar dah. Keputusan Mahkamah Persekutuan kau langgar. Perlembagaan hak kebebasan kau langgar. Tapi because of arahan daripada Anwar Ibrahim, Blade, Ketua Polis Kuala Lumpur ni, dia buat kerja dia. So polis yang kat bawah ni ikut arahan lah. Dia order by order. Tak boleh buat apa guys. Tak boleh buat apa. Jadi korang jangan salahkan polis. Saya minta gini lah guys. Saya nak ajak korang fikir. Dia orang dah main sentimen benci polis. Ingat tak? Dia dah main sentimen benci polis, lawan polis, pang tua, tak kahwin, bodoh tu. All cop are bastard. Dia buat kempen tu. Nampak tak? Dia main macam mana dia main. Wak Iman dalam kes ni pun, pang tua buat juga. Tiba-tiba ada selit polis juga. Nak bagi kita benci polis. Sentimen kepada polis. Termasuklah satu video saya tengok peguam lah. Saya kenal dia ni. Tiba-tiba dia bagi tahu, dia kata ada polis kata nak tumbuk muka dia. Saya tak percaya, babe. Kenapa saya tak percaya? Come on, guys. Kena bijak sana, guys. Saya nak tunjuk video ni. Kau ingat tak video ni? Saya dah ulas sebelum ni. Mana video ni? Video Takluk Saloma pula. Mana video ni lah? Tadi ada, dia dah tak ada dah. Saya cari dah tak ada. Tadi ada, dah hilang dah. Video dekat parlimen tu. Kau ingat tak? Video yang dekat parlimen tu, yang tiba-tiba polis pengamuk tu. Ingat tak? Apa tindakan pada polis tu? Tak ada apa-apa tindakan. Inilah kita kata game. Ini game mereka, guys. Game mereka. Wayang mereka. Ni. Orang Sabah. Ketua Polis Kuala Lumpur orang Sabah. So peguam tu bagi tahu, dia kata ada polis nak tumbuk muka dia. Saya tak percaya, babe. Kau percaya ke? Kau percaya ke? Anggota polis nak tumbuk muka peguam. Kau percaya ke? Come on. Saya tak percaya. Tetapi saya tahu peguam ni, dia ni orang Anwar Ibrahim. Dia budak Anwar Ibrahim. Dia menyokong Anwar Ibrahim. And then dia muncul sekarang. Why now? Kena bijak kan? Benda ni kena bijak. Kena tengok. Sebab tu apa situasi pun tenang. Macam kaum India kan? Nak mengamuk-ngamuk. Nak mengamuk pasal apa? Patah balik tengok Jekyll tu. Macam mana tiba-tiba tanah tu Jekyll kata dah 11 tahun, 12 tahun tak tahulah dia beli kan? Tapi ada orang tunjuk guys. Ni. Jawatan kuasa Pembinaan kuil tu dekat tanah Jekyll tu tak ada apa-apa tindakan. Tapi Anwar siap turun lagi ni. Buat pecah tanah lah. Kau nampak tak game ni? Sabar, kena sabar. Kau tak boleh kata, okey, kau nak buat apa? Okey, orang Melayu nak mengamuk. Okey, kau nak buat apa? Nak buat apa? Orang India nak mengamuk. Kau nak buat apa? Nak buat apa? Anwar gini tepuk tangan. Dia nak kita bergaduh. Sekarang ini, mereka akan kambing hitamkan. Jadi guys, balik kepada Blade tadi tu. Blade ni, dia mengikut arahan. Walaupun arahan tu memang macam Tuan Rafiq bagi tahulah, macam lawyer Hanif Katri bagi tahu, Mahkamah Persekutuan dah benarkan berhimpun, perlembagaan pun benarkan, ialah kebebasan hak bersuara rakyat.
Tetapi dia bodoh, dia langgar. Sebab arahan Anwar Ibrahim. So Blade ni guys, dia ni mengikut arahan. Blade ni ketua polis Kuala Lumpur. Kenal kan? Kenal tak? Okay. Sebelum dia ketua polis Kuala Lumpur, dia jawatan apa? Siapa tahu? Sebelum Blade ni ketua polis Kuala Lumpur, dia ni jawatan apa? Dia daripada mana? Come on, daripada mana? Come on. Takkan tak ada yang tak tahu kot. Daripada mana guys? Timbalan Pengarah Jenayah. Timbalan Pengarah Jenayah. So masa tu siapa pengarah jenayah? Masa Blade Timbalan Pengarah Jenayah siapa masa tu? Siapa? Suhaili. Kau ingat tak kes GISB ni? Kes GISB ni under mana siasatan? Kes GISB under siasatan jenayah. Bawah Suhaili lah. Betul? Timbalan pengarah dia Blade. Sebab itulah kenapa Suhaili kena tukar saya. Sebab itulah kenapa Suhaili. Alif, Lam, Mim. Cinta yang tidak perlu dimengerti. Alif, Lam, Mim. Bukan segala huruf. Ia adalah bisikan lembut dari langit. Mengajar kita untuk percaya meski tak selalu mengerti. Seperti hidup yang penuh rahsia tetapi selalu memiliki makna. Seperti doa yang tak selalu mendapat jawapan tetapi selalu didengar. Seperti cinta yang tak selalu bisa dimiliki tetapi tetap indah untuk dirasakan. Rahsia kalimah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, rahsia langit yang berbisik. Alif Lam Mim, 3 huruf yang berdiri sendiri, tanpa makna yang tersurat, tanpa tafsir yang mutlak. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi bukankah justru di sanalah letak keindahannya, bahawa tidak semua yang indah harus dimengerti. Tidak semua rahsia harus dipecahkan. Ada yang cukup diterima dengan hati, diimani dengan pasrah, dicintai tanpa harus sepenuhnya difahami. Betapa sering kita ingin memahami segalanya, memaksa takdir agar berbicara, mendesak kehidupan agar memberi jawapan. Tetapi di awal wahyu, Allah mengajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar makna. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Ada jawapan yang hanya akan datang di waktu yang tepat. Ada perjalanan yang harus ditempuh dengan ketundukan. Maka Alif Lam Mim bukan sekadar rangkaian huruf. Ia adalah pesan lembut dari langit. Percayalah meski kau tak selalu mengerti. Alif, awal yang harus dijalani. Lihatlah Alif, tegak berdiri, kuat seperti seorang yang menjejakkan kaki di awal perjalanan. Ia tidak ragu, ia tidak bertanya, hanya melangkah dengan keberanian. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada awal yang penuh tanda tanya. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan. Kita tidak tahu apakah langkah kita benar. Tetapi seperti Alif, kita harus berani berdiri bahkan ketika dunia belum memberi kepastian. Kerana keyakinan adalah awal dari segalanya. Lam, kelenturan dalam perjalanan. Lalu ada Lam, huruf yang melengkung seakan mengajar bahawa hidup tidak selalu lurus. Ada liku yang harus dilewati. Ada tingkungan yang membawa kita ke arah yang tak terduga. Lam mengajar bahawa ada waktu untuk tegar seperti Alif, tetapi ada pula saat untuk tunduk, untuk bersabar, untuk menerima. Kerana tidak semua pertanyaan perlu jawapan saat ini. Tidak semua doa harus dikabulkan segera. Ada keindahan dalam menunggu, ada kemuliaan dalam berserah. Mim pulang ke pangkuannya dan Alif Lam. So Suhaili ditukarkan ke unit sepadan lah. Timbalan pengarah dia naik pangkat jadi ketua polis Kuala Lumpur. Dalam isu GISB ni, Suhaili tak nak terima lah. Sama macam Datuk Ayub Khan. Dia tak naik jadi ketua polis negara. So guys, dalam polis ni, ramai lagi polis baik-baik. Bukan tak ada. Sebab tu kita ni, jangan kita
kambing hitamkan semua polis. Tak boleh. Tak boleh. Memang ada watak-watak ni. Tapi watak-watak ni, dia orang ikut arahan. Yang jahat macam Evo ada. Evo tu memang jahat teruk lah. Memang jahat piang lah tu. Kan? Tapi yang ikut arahan ni, macam Blade ni lah. Mengikut arahan. Memang ada. Faham tak guys? Jadi, saya tak nak korang jadi kambing hitamkan polis. Cukup lah. Kena bijak. Kalau kau masuk game mereka, serang polis, lawan polis, habislah. Bodoh lah kau. Itu yang dia nak. Jadi bijak sana guys. Sebuka tadi kan. Sebagai contoh lain lah. Macam Ketua Polis Kuala Lumpur ni, dia tegas. Dia ikut arahan. Anwar dah arahkan, dia ikut arahan Perdana Menteri. Kau cuba ingat kes Altan Tuya. Kes Altan Tuya, yang Sirul dengan Azilah tu, dia tak kenal Altan Tuya tu. Dia kenal ke? Dia tak kenal. Tapi dapat arahan. Dia buat tak job tu? Dia buat job tu. Takkan tak ada peri kemanusiaan. Arahan. Order. Arahan. Sama macam Yusof Rota. Arahan. Tangkap. Sama macam sampai deny datang tangkap. Arahan. So, mereka ni mengikut arahan. So, sekarang ini, apa yang saya nampak daripada bacaan saya lah, bacaan saya yang ada pengalaman dalam bidang ni, mereka sedang mengkambing hitamkan polis. Kambing hitamkan polis supaya rakyat ni again lawan polis. Jangan masuk perangkap. Ingat tu. Ya, ada polisi yang individu-individu lah. Tetapi bukan pasukan polis diraja Malaysia. Faham bukan betul-betul ini? Mereka nak kita ni lawan polis. Rakyat pergi serang polis. Jangan. Tenang, bijaksana. Apa yang penting hari ni, polis kawan kita. Ingat polis kawan kita. Clear? Faham? Terima kasih, 1 juta dah like. Faham tak faham ni? Habis tu macam mana dia orang tangkap? Kalau siapa ikut tim Malabot, tip dia gini. Apa saja isu yang berlaku, pertama sekali, why now? Why now? Keduanya, think positif. Takkanlah think positif ini, isu kuil haram lah, apa semualah. Polis pergi tangkap. So, tengok sudut yang positif. Apa sudut positif? So, satukan orang Melayu. Inilah kenapa orang Melayu kena bersatu. Keduanya apa? Bijaksana lah bercakap. Ambil daripada sudut yang positif. Jangan ambil sudut negatif. Polis pergi tangkap. Sampaikan kepada rakyat, inilah Anwar Ibrahim. Dia punca. Bukan polis. Bukan Ketua Polis KL Blade ni. Anwar punca. Dia punya arahan. Video dia ada. Dia siapa arah polis? Dia bagi tahu. Salahkan dia. Dia. So, kempen kita ni bercakap. Ambil sudut yang positif. So, sebelum ni mungkin ada peguam-peguam yang tak kisahlah. Tapi bila jadi macam gini, dia pun rasa marah. Kenapa sampai nak pergi tangkap berhimpun? Itu hari Mahkamah Persekutuan dah benar kan? Polis punya kerja. Siapa arahkan? Anwar Ibrahim. Anwar yang arahkan. Bab mereka tengah main game supaya kita lawan dengan polis. Jangan jadi bodoh. Jangan masuk perangkap. Tapi saya tengok semalam ni, mereka gagal lah. Semalam ada member bagi tahulah. Member bagi tahu ada kemungkinan besar satu semboyan akan dikeluarkan. Okey, ni korang kena jaga-jaga. Khususnya orang lelaki. Ni orang lelaki punya masalah lah. Orang lelaki ni memang masalah banyak. Kau dah tengok kan? Ada banyak yang diorang tiba-tiba create supaya kita lawan polis, benci polis. Betul kan? Kan macam-macam. Nak trigger rakyat ni benci polis. Ini yang dia tengah buat. Diorang ni mungkin akan ada satu operasi. Mungkin, saya tak tahu betul tak betul. Tapi mungkin akan ada buat satu operasi. Cek telefon bimbit. Cek. Polis boleh cek telefon bimbit. Kalau korang, guys, benda ni dah keluar dah. Alah.
benda ni dah keluar, dah hangat dah. Cek telefon bimbit. Yang samansa ni lah. Yang samansa ni. Tengok muka dia sikit. Dia samansa lah. Lawan mahkamah, lawan. Kita lawan. Polis ada hak periksa telefon orang bimbit orang awam jika mengesyaki seorang melakukan kesalahan. Jadi guys, korang tahu tak? Sekarang ni dalam mahkamah dekat lokap ada banyak, kebanyakannya warga asing. Pasal saya masuk lokap tadi saya tanya apa kes? Handphone. Apa kes handphone? Ada game. Ni, judi online. Mungkin diorang akan buat operasi ni, pergi cek telefon bimbit korang semua. Kalau ada judi online, tangkap. Diorang boleh tangkap guys. Boleh, polis boleh tangkap. Kau nampak tak? Kau faham tak ni? Dan, kalau dalam telefon bimbit korang, ada bahan lucah. Bahan kau sendiri tak apalah. Kan? Bahan lucah. Video porno ke, gambar ke, kena. Boleh kena tangkap. So sekarang ini, saya tak tahu, kalau betul lah dia orang buat operasi ni, operasi dia nak buat ni, bermakna lagi ramailah orang yang akan marah kepada polis. So, ini bijaksana. Kalau ada yang handphone korang ni ada judi tu, buanglah. Berhentilah, tak payah. Guys, boleh kena tangkap. Kalau kau ada satu gambar porno pun kena tangkap. Tapi kalau kau ada video Anwar Ibrahim, tak kena tangkap. Jangan bimbang. Video Anwar Ibrahim tu bukan video porno. Sebab Anwar kata bukan diri dia. So tak ada masalah. Video apa? Video Last Samurai tu kan? Tak apa. Itu bukan video dia. Dia kata muka macam saya tapi bukan saya. So polis tak boleh tangkap lah kalau ada video tu. But video lain, boleh kena. Video habit saya tak tahulah. Saya tak ada. Ada ke? Polis kan Banyakkan lelaki lah. Perempuan tak ramai lah. Jarang, sangat-sangat jarang lah. Tolong padam kalau ada bahan-bahan lucah dalam handphone korang. Kalau ada judi online dalam app judi online tu, padam. Sekarang ni banyak warga asing yang kena tau. Kalau lepas ni dia buat operasi kepada kita orang tempatan, bang, sia-sia hidup nanti. Sebab arahan diberikan. Matlamat dia nak menimbulkan kemarahan rakyat kepada polis. Korang jangan lupa sebukan cerita kartun tau. Tak ada angin, tak ada ribut. Balai Polis Ulu Tiram kena serang. Sampai sekarang, masih berkuat kuasa. Gate tutup 10 malam. Masih. Cuba korang ingat balik. Daripada 2024, 2025, sampai sekarang ni, kau tak perasan ke ada banyak latihan? Polis buat latihan, serangan orang awam ke atas balai polis. Cuba ingat balik. Ada 4,400 kat TikTok, 2,200 kat muka buku. Cuba ingat balik. Ada tak kau pernah nampak lintas ke latihan dekat airport yang polis diserang tu? Cuba ingat balik. Ada tak? Kerap tak benda tu? Why? So kita jangan masuk perangkap lah. Mungkin akan ada yang masuk perangkap. Tak apalah. Macam sebagi tahulah, kita ni ada berjuta rakyat Malaysia. Tapi setidak-tidaknya, kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita tak masuk perangkap. Itu je. Kita tahu kita tak boleh kontrol semua. Tetapi bila kita bercakap ni, saya cakap kat korang fikir betul. Kau cakap pada ahli keluarga kau, kawan-kawan kau. Jadi kalau berlaku pun, tak adalah daripada keluarga kau yang masuk perangkap, tiba-tiba kena tangkap pula dah pergi pukul polis. Kan bodoh tu. Takkan nak jadi bodoh. Sampaikan. Fikir, jangan percaya. Fikir betul tak saya cakap, sampaikan. Tenang, sabar, bijaksana. Guys, kita nak menang pilihan raya. Dalam kotak undi. Nak menang ni dalam kotak undi. Bukan pergi gocoh. Dalam kotak undi. Kita terjemahkan dalam kotak undi. Bijaksana dalam kotak undi ni sekarang ni, tekadkan, bulatkan ni, pastikan ni, jangan ganjak ni. Kita ajar dia cukup-cukup.
Ha. So, please. Okay. Habis topik ni. Okay. Ini topik yang tempoh hari Anwar Ibrahim depan pelajar-pelajar. Saya tak boleh terima dia ni. Betul-betul. Pembangkang bodoh tu. Yang dia kata pembangkang bodoh. Anwar cakap pembangkang bodoh. Mana video dia ni? Nantilah, dia tak jumpa lah. Yang depan pelajar-pelajar tu, yang Anwar kata bodoh tu. Yang dia kata ajak debat, pagi tadi tengok tak debat. Kan? Bodoh. Guys. Apa jenis Perdana Menteri ni? Engkau keluarkan perkataan bodoh. Tak betul. Low class. Betul-betul low class. Kita memang cakap dia low class. Tapi yang lain ni, engkau tak nampak lagi ke? Suka-suka bodohkan orang, bodohkan rakyat. Padahal yang bodoh tu dia Anwar Ibrahim. Dah lah malas membaca. Nabi dalam banyak-banyak hal. Nabi cukup pantas. Lepas tu, Menteri Besar Selangor pula sambut. Pun cakap bodoh juga. Menteri Besar Selangor pun cakap bodoh juga pasal isu ladang babi ni. Padahal itu titah Sultan Selangor. Level lah Menteri, Perdana Menteri, Menteri Besar. Tak sepatutnya keluar kenyataan-kenyataan macam tu. Kalau macam ni tak apalah. Kita bukan siapa-siapa. Cuba kau tengok Tun Mahathir. Come on. Pernah tak kau tengok Tun Mahathir ni maki Hamon? Cakap orang tu bodoh ke? Bangang ke? Pernah tak? Tun Mahathir mengamuk. Pernah tak? Pernah tak? Itulah world class leader. Bukan macam Anwar Ibrahim. Banduan, jijik, bodoh. HIV baik tu. Pakai stoma bag. So inilah realiti yang berlaku guys. Jadi guys, saya nak bagi tahu kat korang. Dia akan buat macam-macam masalah ni. Malapetaka dan huru-hara. Malapetaka dah. Tengah berjalan lagi. But dia tengah cuba. Try hard gila-gila lah. Untuk huru-hara ni. Saya minta kita sebagai rakyat Melayu ke, Cina ke, India ke, sabar, tenang dan bijak. Sabar, tenang, bijaksana. Jangan nak mengamuk tak tentu pasal. Nak marah, boleh marah. Suarakan dengan bijaksana. Polis bukan musuh kita. Polis kawan kita. Jangan masuk perangkap. Kita nak menang dalam kotak undi. Guys, negara ni ada undang-undang. Negara ni ada perlembagaan persekutuan. Negara ni ada undang-undang. Kita nak menang dalam kotak undi. PRU 16, kita nak menang dalam kotak undi. Jadi apa saja situasi ni, kena tenang dulu fikir. Why now? Why now? And then ambil daripada sudut yang positif. Kena belajar berfikir ni, bijak. Jangan jadi kambing. Kita bukan kambing. Walaupun bodoh, biarkan dia orang. Sebab kalau tidak, habis lah. Contoh macam hari ni lah. Contoh. Ini dahsyat lah guys. Kalau tanya saya dahsyat lah. Sebab apa dahsyat? Dia orang tengah buat pelbagai arah. Terutama nak tarik budak-budak kita ni. Bila kita cakap pasal Epstein File yang cerita pasal Epstein, budak-budak ni apa semua kan. Benda tu dekat Malaysia pun ada. Bukan tak ada guys. Ada. Benda tu dekat Malaysia pun ada. Jangan kata tak ada. Kan ada yang kata tak ada? Tak berlaku lah ada. Kat Malaysia pun ada. Ada sayang. Sebab apa? Sebab benda tu ada.
Contoh dia. Sebagai contoh kat korang lah Bagi korang tengok contoh yang berlaku depan mata korang. Apalah nak jadikan negara kita ni guys. Yes. Saya tak tahulah apa yang nak jadi dengan negara kita ni. Kalau macam gini pun kau boleh bagi dia ruang, kau bagi dia peluang, bermakna gone case lah. Kalau dia tanya dengan saya, gone case lah. InsyaAllah saya akan cakap kepada Perdana Menteri untuk teruskan peruntukan yang besar pada sekolah Seri Aman dan sekolah yang lain-lain di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, Perdana Menteri kita ni memang dia menjaga dia menjaga di sekolah-sekolah kerana dia tahu ilmu datang dari situ. Pelajaran, penghormatan kita semua datang dari sekolah, bukan datang dari rumah, dari sekolah. Tanpa cikgu kita tidak ada pendidikan dan tidak ada sehingga tahap yang kita pergi hari ini, kerajaan, menteri semua dari sekolah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan saya rasa tak ada apa. Terima kasih pada adik-adik. Adik-adik nak duit raya? Okey, so nanti selepas habis ni nanti ambil kat Gurusa seorang 20 balik. Semua ambil seorang 20, okey? Nanti ambil seorang 20 ringgit dekat Gurusa nanti. Dengan peruntukan 10 tu sekali. Okey? So itu saja dari Uncle Salim, okey? Boleh belajar betul-betul semua, Okey, seronok tak duduk kawasan Kampung Melayu ni? Tak dengar kuat, seronok tak? Siapa pernah dapat duit raya angkat tangan? Tak pernah dapat, dah pernah dapat kat Uncle Salim angkat tangan? Oh, semua dah besar dah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Datuk. Cikgu bodoh mana ni panggil dia Salim Kongkang Datuk? Cikgu ni, pengetua ni pun bodoh. Ni betul bodoh. Ini yang Anwar kata bodoh tu. Bodoh. Salim Kongkang kau panggil dia Datuk. Datuk Salim. Dah tak pakai Datuk Sri dah sekarang Datuk. Bila masa dia Datuk? Cikgu pun jadi bodoh. Zaman Madanon ni dengan cikgu-cikgu pun jadi bebal, jadi bodoh. Salim Kongkang dipanggil bercakap kat sekolah. Dia tu dah lah buta huruf. Nak cerita pasal sekolah macam mana ni dia buta huruf. Rasuah lagi. Bagi RM20 duit raya. Duit raya apa? Puasa pun tak masuk lagi lah mangkuk. But ini yang berlaku depan mata korang. Nampak tak betapa teruknya negara kita ni? Kau nampak tak? Dia ni dah lah pedofil. Sekarang wanted tak masuk Indonesia sebab ada kes. Ni, budak-budak anak angkat dia kat Indonesia tu ada kes. Lepas tu sampai sekarang tak masuk ni. Tak tahulah betul tak betul tapi dah berapa bulan dia tak masuk Indonesia ni. Kenapa tak masuk Indonesia? Itu hari siap baling-baling duit. Kata papa salam, papa salam, papa salam. Sekarang dah tak masuk Indonesia dah. Apa yang saya tahu sebab ada keluarga buat laporan polis. Kerana anak dia ni. Inilah pedofil ni. Lepas tu apa nak jadi ni guys? Kau hilang akal ke? Apa tindakan? Tak adalah. Tindakan pada sekolah ni tak adalah. Pada pengetua tak adalah. Tapi inilah contoh kumpulan pendidik yang jadi bodoh. Ini dia mendidik pelajar tapi dia orang pun jadi bodoh. Jadi kepada guru-guru yang ada, come on lah. Kena bijaksana lah. Bijak. Jangan misi kita selamatkan negara guys. Misi kita selamatkan negara. Kau ceritalah macam mana pun misi kita adalah selamatkan negara. Ini bukan pasal parti. Sebab tu ni dengar kata terbaru ni apa? Pasal parti kan. Pasal PN apa semua. Gini lah guys. Gini. Hal parti biarkan. Kita sekarang fokus selamatkan negara.
Selamatkan negara. Pasal bersatu ke pasal PAS ke pasal PN yang Syed pembangkang ni, biarkan. Itu urusan parti mereka, bukan urusan kita. Urusan kita selamatkan negara. Mereka nak bergaduh dengan parti, pergi mampu dengan mereka lah. Urusan kita selamatkan negara. Faham tak? Kepada rakan-rakan TikToker ni. Dulu aku dah cakap berbuih dah. Fokus penyatuan Melayu. Tak habis-habis parti. Ni dah bergasak ni. Itu sebab kenapa sebagi tahu kita ni ikut Tun Mahathir. Dia tahulah. Besok dia panggil balik, semua tu balik lah. But sekarang ni kita kena fokus. Kena berani bercakap, sampaikan dakwah kita, satukan orang Melayu. Ini core basic, jangan tinggal. Tak boleh tinggal. Penyatuan Melayu ni melangkaui politik kepartian ini tak boleh tinggal. Ini kena keep going. Teruskan bercakap ni. Non-stop. Sedarkan orang Melayu. Sebab kita tak tahu ke depan ni macam mana ni. Kita tak tahu. Tapi bila pilihan raya besok, kita nak 1 lawan 1. Ini yang Tuan Mahathir cakap. 1 lawan 1. So, side PH, AMDAP ni, UMNO ni memang, UMNO ni kolikong kan. UMNO ni jangan percayalah. Kan ada percaya UMNO lagi. Kau biar betul. Ada yang percaya UMNO lagi? UMNO, DAP, PKR, PH ni semua ni, 1 lawan 1. Now PN. So PN tengah bergasak dia punya pasal. So besok apa sekalipun 1 lawan 1. Itu yang kita nak. Sebab kita nak pergi kepada gelombang tsunami orang Melayu di tanah Melayu. Faham guys? Banyak isu nak selamatkan negara, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Itu sebab kenapa Tun Mahathir bagi tahu orang Melayu kena bersatu. Tepikan ideologi kepartian ni. Misi kita besar guys. Misi kita selamatkan negara. Jadi itulah saya punya perkongsian untuk malam ni. Ada dah 2-3 ni saya dah tulis lah pasal Fahmi Fadil. Ugutan lah. Ugutan yang telah dibuat lah. Kita akan struggle gila-gila pilihan raya ni. Yes. Macam Cikgu Bat. Sekarang ni Cikgu Bat disamam bertubi-tubi ni. Kan? Mungkin rakan-rakan lain pun lah. Yang di mana dia boleh beli, dia beli. Mana dia pujuk boleh beli, dia akan beli. Dia akan tabur duit. Macam-macam lah. Dia akan gunakan macam-macam strategi lah. Kalau tak sokong Anwar pun, janji jangan lawan Anwar Ibrahim. Jangan kritik Anwar Ibrahim. Beli juga tu. Ada kelompok yang boleh dibeli dengan macam gitu. Okey? Kau macam ni lah. Korang tak payah salahkan Anwar Ibrahim. Salahkan DAP. Janji bayar. Bayar. Ada. Kelompok macam itu pun ada. Dia strategi dia ni bermacam-macam kaedah. So kita ni kena bijak sana. Jangan masuk bangkap. Saya pun tak minta korang percaya apa. Aku cakap, aku nak korang fikir. Korang dah besar panjang. Ada 2,000 kat muka buku. Ada 4,100 kat TikTok. Semua ni dah berbulu dah. Tak ada yang tak berbulu. Tak ada yang tak berbulu ni. Semua dah berbulu. Boleh fikir dah. Cuma malas nak fikir. Itu persoalan dia, malas nak fikir. Nampak? Lepas tu, tak apalah. Bukan hal kita. Tak. Ini hal kita semua guys. Saya bukan orang parti. Tun Mahathir tak ada parti. Timur Labok majoriti tak ada parti. Korang sekarang ni pun bukannya ahli parti pun. Kenapa kita bercakap benda ni? Kenapa kita tak layan hori-hori ke? Duk tengok muka buat apa? Sebab kita nak selamatkan negara. Kita ada kesedaran tu, kita ada. So kita buatlah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ni zaman kita. Saya tak tahulah berapa peringkat umur korang lah. But saya ada kongsi dalam Timur Labok lah. Guys, kita ni last defense tau. Sekarang ni kalau korang tengok, generasi yang sedang berjuang gila-gila ni, majoriti 30 hingga 50. Minta maaf, bukanlah kata orang tua tak. 30 ke 50. Real ni. 30 ke 50 ni, inilah generasi yang tengah gila-gila sekarang ni. Dan saya yakin, malam ni, yang banyak tengok ni, peringkat umur tu lah, 30 ke 50. Yang tengok live saya ni. 25 tahniah lah, ada 18 kan. Sebab apa? Inilah kata. Sebab apa yang Allah dah firmankan dalam Al-Quran. Inilah yang Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin, pengasas Hamas, yang pakai kursi roda tu. Dia bagi tahu Israel akan lenyap 2027. Dia bagi tahu, ada video dia. Lepas ni pergi cari dekat YT, Syekh Ahmad Yassin
Israel lenyap. Ada, pergi cari. Dia bagi tahu Israel akan lenyap 2027. Kenapa? Dia kata sebab apa yang Allah dah pandukan dalam Al-Quran. Setiap generasi 40 tahun kitaran dia. Sebab Bani Israel disesatkan 40 tahun dia sesat. Maka bertukarlah generasi yang lain. Sekarang ni benda yang sama lah. Sebab tu kalau korang tengok generasi yang gini ni, kita ni 30-50 ni, majoriti ni lah, kita faham. Nak generasi milenial lah. Budak-budak milenial ni daripada tak ada gadget kepada ada gadget, dia merangkumi semua. Suka buat research. Kalau milenial lah, dia akan buat research. Majoriti akan buat research, nak tahu. Buat Iman, kalau kita tengok movie pun, kita tengah tengok movie tu, kita pun research. Kalau true story, kita pun research. Sambil tengok ni. Ni generasi yang ada ni lah. So, kita last defend. Generasi yang terakhir. Bukan anak kita dah. Ni lah. Terpulang lah. Kau nak percaya tak percaya, terpulang. Tapi kau duduk, kau fikir, kau benar kau dapat. Kau akan dapat jawapan tu. So, kita kena all out dah. Okay. Saya buka soalan lah. Ada soalan? Isu apa nak ulas? Generasi set mandi lanja, betul? Okay. Isu apa nak ulas? Okay. Besok, saya dipahamkan lah, saya tak tahulah. Besok akan berlangsung majlis gaja-gaja. MRR besok. 10, 11, 12 hari bulan. Saya tak tahulah, kita bukan majlis gaja-gaja, kita bukan gaja-gaja kan. But saya harap keputusan yang baik lah yang dapat dilakukan demi nak menyelamatkan negara. Sebab banduan ni dah too much dah. Banduan ni dah too much. Wak Imah tempoh hari pun, Sultan Abdullah pun bagi tahu. Pengampunan seseorang itu tidak memadamkan rekod kesalahan. So, dia masih banduan. Dia ada edah. Dia tak ada suci bersih pun. Dia masih ada edah. Dia tak layak. Dia Perdana Menteri yang haram. Ini yang Watan Murti bawa ke mahkamah. Ini yang dia minta tangguh ni. Tukar peguam lah, cerit berit lah. So, kita harap gaji-gaji dapat bertindak lah. Sebab rakyat sedang tertekan. Cuma, isu kaum agama ni, kena bijaksana. Melayu, Cina, India, bijak. Bijak. Okey. Bila jangkaan PRU kalau tanya saya lah. Sebab Anwar kan dia jahat. Raya haji lah. Aku akan buat raya haji. Sebab raya haji banyak orang Melayu yang pergi haji kan. Jadi kurang lagi kemenangan untuk kita. Kurang lagi kemenangan. Undi tu tak ada. Dia akan buat raya haji. Yes. Isu pasal madat Why now? Why now? Saya pun tak tahu betul tak betul ke apa semua. Tetapi satu benda yang saya ingat lah. Isu aman Palestin. Mana-mana kalau bukan side dia, kena kambu lah. Yes. Mana-mana kalau bukan side dia, kena kambu lah. Sebab dia nak hidupkan orang-orang dia je. Abim, Ikram. Abim tak sama-saman pun, kata nak saman. Saman lah. Aku tak sabar nak tunggu korang saman aku ni. Tim Malabot dah ready dah. Tim Malabot dah ready dah. Nak tengok Abim saman saya, tak sama-sama pun. Saman lah, aku nak tengok. Daripada mana sumber keuangan kau, daripada kau tubuh dulu. Dalam mahkamah, kau cerita daripada mana sumber keuangan kau. Please, Abim. Angkatan Belia Islam Tweet. Saman. Anwar Ibrahim ada lah. Bangsat korang ni. Saman. Kau setuju tak? Setuju tak Abim saman saya? Setuju tak Abim saman sehari ni? Saman. Naik mahkamah. Kita nak tahu sumber keuangan daripada mana. Anwar koyak dengan Rafizi. Video terbaru Anwar koyak dengan Rafizi. Tapi Rafizi pun acah-acah je. Engkau pun Rafizi, engkau masih tak tahulah Rafizi kan. Ini tak tahulah ni pasal kesan cinta bunga lawang ke. Tapi saya tengok Rafizi ni, dia macam nak lawan, tak lawan, nak lawan, tak lawan. Kau lawan betul-betul lah Rafizi. Apa mangkuk sangat kau? Ke kau masih ada hati kat Anwar Ibrahim ni? Kan? Kau tengok tak Rafizi? Anwar tutur dia macam-macam dah kalah lah, hapus semualah. Sekarang ni tempat dia Parlimen Pandan ni. Rafizi bertanding kat Pandan ni.
Kalau dia pakai parti lain tak tahulah. Tapi dia takkan dicalonkan sebagai PKR lah. Sebab dia kena pecat lah. Sebab Anwar tuju kat dia. So patutnya Rafizi kau lawan. Tu kata Rafizi, kau dengan aku Rafizi, level aku lagi tinggi daripada kau lah. Sebab apa? Sebab kau pengikut Anwar Ibrahim, lepas tu kau kena game dengan dia. Aku tak. Aku lawan Anwar Ibrahim daripada dulu, kini dan selamanya. So aku lagi tinggi daripada kau Rafizi. Kau tak cerdik mana pun. Sebab kau tengok sekarang ni pun kau dah kena macam gini pun. Acah nak lawan tak lawan, nak lawan tak lawan. Apa benda? Kan anak kena suntik. Anak kau tau. Keluarga kau tau. Kalau kita ahli keluarga kita mesti dah bising lah. Kan dalam parlimen tu tengok. Berani lagi YB Syed Saddiq lah. Syed Saddiq lagi ada telur lah. Rafizi daripada kau. Ini dah kena macam gitu pun acah tak acah. Betul tak guys? Syed Saddiq lagi ada telur lah. Lawan betul-betul lah Rafizi. Lawan betul-betul. Gentleman, lawan. Lawan lah. Anwar dah tutung kau tu. Dia tutung kau lah. Dia cakap kat siapa tu? Kau lah. Betul tak guys? Yang statement Anwar terbaru ni, yang dia PKR ni, dia tuju kat siapa? Bukan tuju kat Rafizi ke? Rafizi lah. Dia suruh keluar. Dia tak nak pecat, dia suruh keluar. Hasan Karim pun berani. Kata Rafizi, ini cinta bunga lawang lah guys. Sokok cinta bunga kekasih dia susah lah gaja dia. Dia ada macam ada current sikit lah. Betul tak? Saya rasa dah. Ya ke? Ulas pasal Dr. Kemal. Kan saya dah cakap itu hari dia wayang. Dia ni budak Zahid. Saya dah cerita dah. Dia menang sebab Acak Wajdi. Sebab Zahid. So ni game UMNO. Kan saya cakap game UMNO. Dengar ni. Saya tak tahulah. Tapi ini jangkaan saya. Jangkaan aku lah Pilihan raya ke-16. Mungkin dia akan buat tahun ni raya haji. Jadi DAP perlu 40 kursi parlimen. PKR perlu remain. Sebab PKR kursi make campuran. UMNO boleh tambah kursi Melayu. Nak ambil daripada Bersatu sebab Bersatu bermasalah. Terutama bagi di Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, ke Johor lah. So ni sasaran dia lah. Yang penting menang 112 kursi parlimen. Jadi isu kaum perlu dimainkan supaya China, India sokong DAP, sokong PKR. Ini sebab dia main isu kaum. So UMNO pula kena jadi acah-acah terpaling Melayu. Itu pasal Akmal jadi anjing gila. Acah-acah lawan dengan DAP ni. Faham tak? Isu kuil pun dia acah-acah nampak supaya orang Melayu nampak dia hero. Orang Melayu yang tak tahu apa ni, oh hero. Game dia. Zahid Hamidi akan letak jawatan Presiden UMNO. Sebagai timbal balas, mungkin dia akan dilantik TYT Melaka. Sebab dia dah mengaku dia orang Melaka. Tahniah lah. Lahabau. So, Tok Mat akan memangku. KJ akan masuk UMNO balik. KJ, Syahri Hamdan. So, orang akan nampak, UMNO dah tak ada Zahid dah. Sebab ramai rakyat ni, dia tak tahu. UMNO dah tak ada Zahid dah. UMNO dah okey dah. Sebab Bersatu masalah. PAS pun dia tak boleh kontrol semua tempat. So orang nampak, UMNO dah comeback lah. UMNO sekarang jadi pejuang Melayu lah. Nampak tak game dia ni guys? So bila pergi pilihan raya pula, mafia cenai lah bos. Dia akan setting. Okay? Berapa duit nak pakai, aku akan bagi. Tapi aku nak calon-calon, letak calon-calon orang muda. Sebab apa? 50% pengundi pada PRU 16 adalah pengundi muda. So letak calon orang-orang muda ni supaya nampak, nampak muda lah. UMNO letak calon muda lah. PKR, DAP semua calon muda-muda lah. Kita kena bagi undi pada... Akhirnya, Melayu kena tipu lagi. Tapi dia lawan. Aku dah cakap dululah jajaran baru sampai kena gantung lah muka ni. Kena gantung daripada UMNO lah cerita jajaran baru. Akhirnya lepas pilihan raya bergabung tak? Bergabung. So sekarang ni, acah-acah wayang ni, lepas pilihan raya dia bergabung balik.
So, DAP dapat 40 kursi, UMNO mungkin dapat 40 kursi, PKR dapat 32 kursi. Bentuklah mereka kerajaan 2.0. Faham? Tapi kalau Melayu bersatu, dapat tak? Kalau orang Melayu bersatu, UMNO tak menang. Amanah tak menang. China dengan India pun dia tengok, Melayu dah unite lah. Aku kena ikut lah. China ni dia kira-kira. India pula, semua dah unite dah ni lah. Dia akan ikut Melayu, dia akan ikut. Itu sebab kenapa saya bagi tahu. Anwar Ibrahim ni, tiba-tiba dia mengamuk kan. Yang dia kata bodoh apa semua ni. Sebab Tun Mahathir dah keluar hospital. Kau cuba tengok date tu. Pergi tengok date tu. Date tu lepas Tun Mahathir keluar hospital. Umum Tun Mahathir dah boleh balik rumah. Anwar terus kita bodoh mengamuk macam orang hilang akal. Dia nak minta orang tua tu mati. Orang tua tu tak mati-mati lagi. Makin sihat pula. Dia tangan bengkak-bengkak. Tangan bengkak pakai stoma bag lah. Macam mana tu? Yang Mafia Cenai pun sama juga. Grandmaster, bos. Tapi kan, ada 4,000. Jangan lagi. Aku nak buka satu barang. Jangan lagi. Kalau lagi, saya tak cakap. Kalau turun je, saya tak nak. Kalau turun view je kat dua-dua tempat ni, saya tak buka cerita. Yang ini saya nak buka cerita kat korang. Secret. Guys. Korang kena tengok video ni tau. Bukan video porno lah. Apatah lagi video habit. Video habit pun tak ada. Tengok Ya, ini ayat kursi yang menjadi satu daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran, dan surah-surah ini memberi petunjuk kepada kita tentang ajaran agama Islam dan panduan-panduan yang kita boleh dapati daripada Al-Quran. Sebab itu kita, walaupun ini dalam bahasa Arab dan kita tak faham bahasa Arab, tetapi kalau kita baca terjemahan ini dalam bahasa Melayu, barulah kita dapat penuh nikmat daripada membaca. Kerana Quran adalah panduan yang utama bagi agama Islam. Quran mempunyai wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, terjemahan bukanlah Quran, tetapi tanpa terjemahan kita tak boleh faham ajaran Islam. Okay, fokus Senak yang ni korang fokus. Fokus. Ini adalah peti untuk Quran, dan seluruh Quran ada dalam ni. Dalam ini ada Quran. Bersambung Nampak tak tadi? Bersambung. Sekejap. Akan bersambung, betul? Kotak tu dibuka, akan bersambung, betul tak? So hari ni, kau dah tengok belum hari ni? Hari ni ada sambungan tu. Kau tak tengok ni. Tengok tak tengok? Hari ni keluar video sambungan tu, guys. Bahagian 2. Tengok.
barangan yang dibuat dengan cara 3D printing untuk kita ukir sesuatu yang agak kompleks hingga daripada dalam dan luar pun kita boleh dapat. Seperti Twin Towers ini, menara kembar kita, barang-barang ini tak mungkin dibuat dengan tangan. Melainkan kalau dibuat pun berasingan dalam dan luar dan dicantum. Tetapi melalui 3D printing kita boleh ada macam-macam corak dan peniruan ini agak sophisticated. Sekarang diguna untuk dalam membuat repair tubuh badan pun. Dan kita tunjuk di sini dianya perfect. Tapi dia punya ukiran dia tu tak ada cacat langsung. Cukup betul dengan original produk. Dan ada syarikat-syarikat, ada hanya syarikat milik orang Melayu pun yang mampu menggunakan sistem 3D printing dan lain-lain barang yang kompleks. Dia boleh diperkecilkan ataupun diperbesarkan. 3D printing sudah sampai kepada tahap rumah pun kita boleh bina. Yang ini bukan 3D printing. Yang ini dia guna laser untuk kita ukir sesuatu. Dia juga boleh ukir mengikut apa juga design yang ada. Cara yang cukup baik dan accurate ini juga melalui 3D printing. Macam-macam barang yang diperbuat daripada plastik dan juga boleh dibuat dengan cara logam, metal. Sehingga sekarang ni pesawat jet juga, kipas jet itu boleh dibuat dengan cara 3D printing. Dan dalam bidang pembuatan, saya ada koleksi ini untuk menunjuk kepada pelawat-pelawat yang datang di sini kan potensi perniagaan kalau mereka ingin masuk dalam bidang ini. Dan ada satu bisnes 3D printing dan ini amat menarik dan memberi keuntungan kalau kita cakap membuat. So, boleh dibuat dengan cara menarik dan akan bersambung lagi lah. Dan memberi keuntungan kalau kita cakap membuat. So, akan bersambung lagi. Betul? Ton ni dah tengok jauh, guys. Kepakaran kita orang Melayu di tanah Melayu ni. Sebab itulah kenapa sebanyak kali cakap kita selamatkan negara, lepas tu kita reset. Tapi kau perasan tak apa yang pelik dengan video ni? Apa yang pelik dengan sambungan yang kedua ni? Tun, saya nak minta maaf. Tun, saya minta maaf, Tun. Saya pula kan. Tun, saya nak minta maaf, Tun. Saya tahu Tun memang tak, yelah, Tun ini bukan ini angkat bakul sendiri macam Anwar Ibrahim lah. Tun ni dia tak suka menunjuk, dia tak suka bermegah. Apa yang pelik? Sambungan yang pertama tu, Tun Mahathir buka kotak. Dia buka kotak tu. Tiba-tiba sambungan yang kedua, dia cerita pasal yang hasil kerja buatan orang Malaysia ni. Apa dalam kotak tu? Siapa tahu apa dalam kotak tu? Tun Mahathir ada kotak tau. Anwar Ibrahim, kau punya kotak-kotak kau mana? 6 kotak kau, Anwar. Tak ada. Al-Quran. Kotak-kotak tu Al-Quran. Al-Quran apa? Guys, kita ni zaman milenium lah, majoriti dalam kita kan, 30 ke 50. Kau pernah tanya tak atuk-atuk korang dulu? Kehidupan kita orang Melayu di tanah Melayu ni. Kau pernah tanya tak atuk-atuk korang dulu, kehidupan di tanah Melayu ni macam mana? Dahsyat, babe. Makan tengah hari minum arak. Yes. Kalau di bandar-bandar ni, makan tengah hari minum arak. Piramli buat cerita kan, gin tonic, minum gin tonic. Kan? Dengan perempuannya, sampai ada iklan, iklan Carlsberg.
minum kasbek baik untuk kesihatan, kan? Betul tak? Pagi-pagi minum brandy. Kalau korang tanya dengan atuk-atuk korang, zaman bila yang bertukar? Balikkan semula kepada Islam ni, pada jati diri pada orang Melayu ni. Zaman bila, guys? Zaman bila, guys? Ha? Zaman Tun Mahathir. Zaman dia. Zaman dia. Hujung tahun 80-an. Zaman Tun Mahathir Perdana Menteri lah. Dia all out buat program jati diri Islam pada orang Melayu ni. Itu sebab sampai hari ni kita tak tengok budaya dulu yang ada pada tanah Melayu dulu. Mahathir Mohamad. Ya. UIA Tun Mahathir. Bila masa Anwar Ibrahim, Anwar claim dia, UIA dia. Tun Mahathir yang buat. Zaman Tun lah. Tun buat jati diri Islam moden. Penekanan kepada pendidikan Islam, Institut Kewangan Islam, Peradaban Islam. So yang dalam kotak tu, saya tak nak cerita apa. Kita tunggulah Tun Mahathir keluarkan. Kita tunggu Tun Mahathir keluarkan. Tunggulah, guys. Dia buat lah. Dia buat. Anwar buat apa? Ha? Anwar buat apa? Anwar buat apa? Anwar buat apa? Tipu sana, tipu sini, ceret sana, ceret sini. Itulah Anwar Ibrahim. Apa benda dia tahu? Sakau sana, sakau sini, toron sana, toron sini. Itulah Anwar Ibrahim. Buat jamban. Guys, tak tahulah saya nak cakap, guys. But saya yakin korang bijak. Korang bukan kambing. Sebab tu korang nak dengar live saya, kan. Kalau korang kambing, kau tak tengok live aku ni. All out, guys. Jalankan tugas kita, dakwah kita ni. Sampaikan kebenaran. Perang bisik-bisik. Kena keep going, bercakap. Saya dah sampai kat korang, korang sampaikan kepada 10 orang yang lain. 10 orang sampaikan 10 orang lain. Begitulah cara dia, kaedah dia. Ini yang Tun Mahathir cakap pada 20 Januari 2024. 20 Januari 2024, Tun bercakap di Yayasan Kepimpinan Perdana, Tun buka pasal perjanjian Pangko. Tun bagi tahu. Seorang sampaikan kepada 10 orang. 10 orang lagi sampaikan kepada 10 orang lagi. Semua orang akan faham lah. Sebab tu bila saya tengok sekarang ni, sebenarnya kita berjaya, guys. Kau perasan tak? Bila saya fikir balik, sebenarnya kita berjaya tau. Kita ni berjaya. Tak kisahlah kita cakap macam mana pun. Tapi mostly majoriti rakyat, dia tak masuk perangkap. Dia tak mengamuk, tak tentu pasal. Nampak tak? Sekarang ni, kalau kau tengok betul-betul, ramai rakyat tak masuk perangkap. Dia tengok, dia perhati, dia ingat. Cuma dalam ujung-ujung nanti besok, dia sepak dengan duit. Yang inilah kita minta supaya ditetapkan, supaya kita tak berganyak. Dia bagi, ambil. Tapi undi jangan bagi. Ingat. Undi jangan bagi. Okey. Saya tak nak cerita apa dalam kotak lah. Biar tu cerita lah. Menakjubkan, guys. Menakjubkan. Hebat lah, hebat. Orang Melayu ni hebat, guys. Orang Melayu ni cukup hebat. Tun Mahathir ni memang, yelah, Allah bagi dia lah, guys. 101 tahun Allah bagi dia. Dan Allah bagi kita. Bodohlah kita hari ni tak nak berjuang bersama dengan Tun. Kau ingat saja-saja ke bernazar? Kalau kau orang Melayu, kau mesti kau faham apa maksud nazar ni.
Sebenazar kan, selagi mana tak ada tugas rasmi berjuang untuk agama bangsa, takkan potong rambut, takkan comeback. Sampailah Tun Mahathir potong rambut, barulah start berjuang. Comeback balik. Buat live bercakap. Sampai hari ni. Saja-saja ke Nazar ni? Sebab senampak. Lepas tu saya cakap reset. Benda ni tak boleh cerita terbuka lah. Dalam tim Walabot bolehlah kita cerita kan. Reset. Nak selamatkan negara ni, itu je jalan dia. Ini penghujung fasa keempat. Nak masuk fasa kelima. Fikir-fikirkan lah. Saya tak adalah tahu semua. Tapi kalau korang ada masa, korang dengarlah ucapan-ucapan Tun Mahathir. Kita orang dulu dengar ucapan Tun Mahathir tau. Ucapan lama-lama pun dengar. Duduk kat rumah tu dengan Ijat, dengan Amal, dengan seorang lagi tu. Dengar ucapan Tun ni. Apa tu cakap? Okey. So kita dapat simpul. Okey, kita dah faham apa yang Tun nak ni. Itu pasal dia bagi tahu. Perjuangan saya belum selesai. Bukan saya bagi tahu. Tun Mahathir bagi tahu. Bukan saya bagi tahu itu hari. Tun mengaku. Selama ni dia tak pernah mengaku pun. Tiba-tiba Tun Mahathir mengaku pula, perjuangan saya belum selesai. Guys, kalau kita berfikir kat situ, besar makna dia bila Tun cakap macam gitu. Perjuangan saya belum selesai. Saya berpendapat bahawa yang penting ialah perjuangan. Saya boleh tolonglah, tapi saya dah umur 100 tahun. Tetapi insyaAllah kalau disuruh, saya buat untuk menyelesaikan masalah perjuangan ini yang belum selesai. Baik, masih tu, masih banyak. Sama. So, perjuangan kita guys, bukan Tun saja, but perjuangan kita semua belum selesai. Nak selamatkan negara ni, selamatkan tanah air ni. Jadi, saya rasa sampai situ je. Apa pun terima kasih banyak lah, minta maaf lah. Banyak hari tak dapat visi. Sibuk sikit. Tapi saya harap korang faham lah. Kan? Korang dah faham dah. Mungkin korang perlukan suntikan semangat lah. Kan? Suntikan semangat supaya saya bercakap kan. Tak apa guys. Kan? Tapi korang yang dah faham ini, jangan berhenti daripada bercakap. Yang penting jangan masuk now ni peringkat ni, jangan masuk perangkap. Peringkat sekarang ni. Dia tengah asak kiri kanan ni. Termasuklah kaum Cina, kaum India pun kena bijak. Nak sekarang ni kaum India ni, dia tengah perangat kaum India ni, Anwar Ibrahim ni. Jangan masuk perangkap. Bijak sana. Tenang, fikir dengan bijak. Dengan waras. Kita nak dapatkan melalui kotak undi. Terjemahkan dalam kotak undi PRU ke-16 ni. Kita doakan, moga Majlis Raja-Raja dapat buat satu keputusan yang bijaksana demi kepentingan orang Melayu dan negara ni. So, InsyaAllah guys, terima kasih banyak. Terima kasih sahabat Sembilan Tim Walabot. Terima kasih Tek Skrin 1.5 juta. Terima kasih moderator yang bertugas. Terima kasih banyak. Nanti video ni saya akan upload dalam Telegram Tim Walabot. Yang live malam ni saya rekod. Saya akan upload dalam Telegram Tim Walabot. Okey semua, terima kasih banyak. Ingat guys, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi? Perjuangan yang belum selesai. Assalamualaikum.